Kerabu perut memang rare lah kalau kita dapat jumpa. Selalu jumpa dekat bazar Ramadan, dekat Kelantan dan sewaktu dengannya. Susah nak jumpa, tak apa, kita masak sendiri kerabu perut. Mula-mula kita sediakan satu periuk dengan air yang secukupnya. Kita nak rebus dulu perut lembu yang telah kita cuci dengan bersih-bersih ni. Ikutlah nak cuci dengan cukur ke, dengan kapur ke. Jangan pakai kapur kasut, sudah. Yang penting suci, bersih, putih, melepak. Macam pakcik. Itulah dapur kecil. Masak tepi sungai ni memang syahdu. Tapi lambat sikit lah nak tunggu dia empuk tu. Tak apa, kita sama-sama kita tunggu. Baik, dah empuk elok dah macam gitu. Kita angkat dan boleh letakkan kat tepi. Sementara tunggu perut tu sejuk, kita bolehlah iris bawang besar dulu. Guna 2 biji dah cukup dah. Jangan tebal-tebal. Nanti tak sedap pula kerabu tu. Dan kemudian kita iris juga tomato pun 2 biji juga. Orang kata ngam-ngam lah dengan kuantiti perut yang kita gunakan tu. Yang ni jangan lupa, limau nipis kena ada. Sebab apa? Dia boleh potong bau-bau hamis perut lembu tu. Dah siap potong semua, dah ketepikan. Dan kemudian kita nak potong ni dia. Perut lembu yang telah kita rebus tadi tu. Empuk elok bak hang. Iris nipis-nipis. Jangan tebal sangat. Nanti orang tak ada gigi nak kunyah. Susah pula tercabut gigi palsu dia. Lepas tu kita nak tumbuk sambal belacan. Sediakan satu lesung batu yang cantik macam tu. Kita masukkan belacan. Kita masukkan cili merah, cili padi hijau dan juga merah. Kalau nak tambahkan sedikit garam dengan gula pun boleh. Tumbuk sampai dia betul-betul lumat. Sediakan satu bekas yang besar macam tu. Dan kemudian kita masukkan perut dan juga sambal belacan yang telah kita tumbuk tadi tu. Bukan apa, kalau kita nak kisar pun boleh juga. Tapi tekstur dia nanti tak sedap. Macam tumbuk ni lagi sedap. Dan kemudian kita masukkan kerisik kelapa ku. Rasa yang ku rindu. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu dah cukup lah. Jangan banyak-banyak sangat. Nanti pahit pula. Masukkan juga sedikit santan kelapa asli rasaku untuk menaikkan lagi lemak-lemak pada kerabu tu nanti. Ni satu saja pakcik nak pesan. Kerabu ni kena gaul betul-betul sampai semua bahan-bahan dia teresak rasa semua. Barulah rasa dia cantik nanti. Tapi sebelum tu kita kena masukkan tomato yang telah kita iris dan juga bawang besar. Dah cantik dah macam tu. Kena gaul juga dan masukkan sedikit perahan limau nipis. Dan kemudian kita boleh taburkan sedikit irisan daun ketumbar untuk menaikkan lagi rasa dan juga aroma pada kerabu tu. Nak tambah sedikit lagi perahan limau nipis pun boleh. Wow, kerabu macam ni kena dengan nasi panas-panas. Tepi sungai pula. Memang syahdu mat. Jangan tengok saja. Kenalah cuba.